Pecat saya? Kenapa bos? Tapi kalau you handle runner punya kerja bagus, I bagi you peluang cuba. Ayah, you train Aboy jadi salesman. Boleh tanya tak? Loan kedai ni ada apa-apa syarat untuk apply tak? Sekarang aku tengah busy. Tolong jangan kacau aku. Kau buat dah sendiri. Kau tak nampak ni? Aku busy. Kenapa Customer Aboy lebih lama daripada kita? Tapi mulai esok, you tak boleh datang kerja. Apa bos? You sebeli kereta pertama you. So, I bagi you 2 minggu, balik rumah, teman keluarga you. Tapi bos, banyak lagi kerja yang belum siap. Kamu suruh berjaya, tak boleh balik rumah. I bagi you 2 minggu. Ini order. Balik rumah, temui ibu bapa. Mana top sales? Tak datang ke? Ada, tapi dia bukan kerja dekat sini. Apa kau cakap ni? Oh, Top Sale dah pergi company sebelah. Tukar kedai? Bos, kenapa itu top sales pindah kedai sebelah? Dia kata gaji kita rendah. Top sales tu, kamu jaga dia baik-baik, you ajar dia macam-macam, dia balas macam ni dekat you lah bos. Berani lah dia. Tak apalah, kita buat bisnes. Biasa mesti jumpa jenis orang yang tamak di dalam dunia ni. Tu customer kita kan? Kenapa dia beli kereta kedai sebelah